Okey, strike. Oh, strike lagi. Strike lagi. Strike lagi guys. Ikan apa ni guys? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ni Pak Mu turun dekat belakang UMT. Dia ada batu beteng belakang ni ah. Tengok main belakang ni ah. Pak Mu sebenarnya lama dah turun sini. Tapi hari ni saja nak teras sini. Sebab cuaca comel, air pun comel. Jadi terteras sini lah sekali. Kokok lah tempat lama dok mari ni, mari-mari ada strike. Okeylah, jom kita cari strike. Ni dah tempat dia. Kalau semua nak kenal ni tempat dia. Kita tengah main tengah-tengah lah dulu. Ada tu ada orang main ujung tu, ujung batu tu ada seorang. Adik Pak Mu tak ada, adik Pak Mu nak duduk sini. Kalau sini tak ada, kalau nampak dia strike ujung tu, kita ikat dia ujung tu. Okey, jom. Siapa yang belum subscribe lagi channel Pak Mu, just subscribe dah. Dan terima kasih lah support subscribe dah tu. Terima kasih banyak support. Okey, jom lah kita cari strike. Pak Mu pun untuk support dah cari strike ni. Okey, jom cari strike dulu. Air comel air. Tengok air. Lenang molek air. Ni orang buat air sutung ni. Kita main sutung dan main ajing, kita main belaka. Ni batu ni rata molek duduk batu ni dulu. Cuba duduk batu ni. Okey lah, jom kita cari strike. Hari ni Pak Mu bawa 2 set bawa 2 set. Satu set ajing, satu set egging. Okey, ni set egging, Rogue Seahawk Egging Master. Ni Rogue Seahawk Egging Master. Dan juga Real Land-Based Raven. Ni Rogue Ultra Bender. Rogue Ultra Bender. Real Daiwa Gecko Bijin. Pak Mu bawa dua-dua ni. Set ajing bawa, set lepas set egging pun bawa juga. Sebab nak main belaka, nak main ikan, nak main sotong, nak main belaka. Dua-dua kita main. Tengah lepas set ajing dulu sekali. Tengah dulu sekali set ajing. Sebab macam ada anak ikan duduk main-main atas air je. Okey, ni Pak Mu guna Rogue Ultra Bender Ultra Bender 24 26 LB. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang dia 6 kaki 6. 6 kaki 6 Rogue ni. Jom kita test dulu tengok. Ikan apa sudi bahar First cast ni tengok ikan apa makan first cast. Biar jatuh dasar dulu. Ni Pak bakal jihit 1.8 gram. Jihit 1.8 gram. Cuba. Jek. Lepas tu stop. Itu biar jatuh dasar balik. Jek balik. Wah, ada anak ikan tepi tu. Anak ikan tengah boiling. Kita cuba lepak kat anak ikan tu. Jengah molek air ni. Oh, strike. Kenapa? Weh, dah lekak. Okey, strike yang pertama. Derek kendur sangat ni. Derek kendur sangat. Oi, kenapa ni? Kenapa ni Sekmo? Ikan tanda. Alhamdulillah. Strike yang pertama. Ikan tanda good size. Ikan tanda good size Sekmo. Strike yang pertama Dia duduk main tepi-tepi batu ni. Ikan ni sedap dah makan ya. Strike yang pertama menggunakan set ajing. Tu, dia makan jihit 1.8 gram. Ikan comel. Okey lah daripada boleh kunyit kan. Okey. Strike yang pertama. Pakai Rogue Ultra Bender Rogue Ultra Bender 24 ni. Ultra Bender 24. Lawa Rogue ni, sedap pakai. Dia fast action. Hujung dia fast action, sedap kita nak action. Nak jek-jek dia sedap. Okay, siapa minat Rogue ni macam biasalah. Tengok dalam link dekat video. Sikit. Segi Ultra Bender ni dia fast action, kita senang kita nak longkas. Senang nak longkas. Oh, dah lekat. Oh, ada ambil tidak lekat. Okey, strike. Ikan apa ni? Buat kot ikan ni. Kenapa ni? Kenapa ni? Alhamdulillah strike. Oh, ikan tanda lagi. Pesta tanda ni. Tapi tanda ni kasar lagi pada tadi. Pakai Rogue Ultra Bender hari ni banyak strike ikan tanda. Jatuh pula.
Dia pakai strike menggunakan Rogue Ultra Bender Ultra Bender. So Ultra Bender hari ni banyak strike ikatan dia. Sebab jig hit kot, berapa jig berat sikit ni 1.8. Ikatan dia. Jig 5. Okay, kita pakai set egging pula lah. Tadi pakai ajing strike door. Pakai set ajing strike door, kita pakai set egging pula. Kita cari sotong Okay, first Pok Mu nak tengah pakai candak warna hijau dulu lah, hijau bayang. Kita cuba warna hijau bayang dulu. Ni candak warna hijau bayang Yamashita 2.5. Kita bekas jauh-jauh, drop dulu biar tergelang. Bismillahirrahmanirrahim. Bekas dulu. Lepas tu biar tergelang dulu lah. Sementara dia tergelang tu, kita main ajing dulu. 2 dalam 1 Pak Mu. Ya, 2 dalam 1. Tarik air lenang okey buat gini. Kalau ombak kuat dah boleh buat gini. Lagi lekat celah batu. Bak candak lambat kot nak pada so. Tak apa nak biar sekejap pun. Oi, strike. Oi, dah lekat. Todok pula. Oh, tak lopak ah. Todok pula. Todok pula. Makan SP ajing lepas. Tak boleh lepas tarang. Tak boleh lepas tarang. Yang buat dalam gua degek Jari lari. Nak lari mana? Nak lari mana lagi. Tak boleh lepas Kita malah nak naik dia. Lepas. Tak boleh lepas tarang. Main nak tolong lepas. Gigi dia tajam. Kita takut ni je, takut putus tali, malah nak ikat. Nak gigi dia tajam. Oh, belik dah di gigi dia. Oh, gigi dia tajam. Belik di gigi dia dah. Nampak kan ni. Candak apa dalam air ke? Kita lepas molek-molek lah ikan ni. Lepas molek-molek. Biar dia sentiasa sihat. Boleh pun lepas. Boleh dah. Kepit kuat yang ni ke dia. Lari lah. Bulu dah tali hamba. Kalau bahan ikan lain pula putus lah. Leader berapa LB? Yang ni scissor carbon 11 LB. 11 LB. Mana tutup tak ada sekop. Pula benda buat mu depan tu, dok pastilah. Ni bidung kot, pula bidung rasanya. Okey, strike satu mabang, alhamdulillah. Oh, rezeki. Strike. Hamba dok rakang. Oh, alhamdulillah satu mabang ada sekmu. Satu mabang ada, makan dekat. Tahu gitu hamba rendang lama sikit depan ni. Sorak je. Nak akak gua ni sorak ni. Ajak. Hamba dok dia akak gitu Cari pasar kalau akak gitu, hamba kena akak dengan bekah. Sorak je hang. Nampak dah tu. Nampak sutong tu sorak je. Ajak. Sebab hamba ada bekah tau. Boleh seko bukan senang tau. Mai sini dekat sikit. Akak je lah. Sebab ia kena janggut kasar. Oi. Sembul lendang ada. Sembul minyak lendang tu. Sebab ia kena kat janggut kasar. Kalau janggut halus tu hamba dak banyak kat bawah. Kotor habis batu. Ceng sekmu. Alhamdulillah, strike menggunakan rear Lambeth Raven size 1000, Rogue Aggie Master, Rogue Seahawk, memang padu sekmu. Dan juga candak Yamashita Aggie OK 001. Tu dia, kita letak dalam bekas dulu. Aggie ambil gambar. Biasa ada banyak lagi sotong habislah dawak. Bismillahirrahmanirrahim. Lepo dulu jauh-jauh. Makan depan ni je, lepo je jauh. Habis kotor. Kotor kasut hamba lah. Okey, sekmu, assalamualaikum dan selamat tengok hari. Hari ni Pak Mu turun lewat sikit hari ni. Kita pakai 2 set hari ni, set US, set Ajing. Kita carikan couple ni. Okey lah, jom cari strike dulu. Siapa dah subscribe lagi channel Mu, ajak subscribe sekali deh. Okey, assalamualaikum, jom cari strike.
Oh, strike lalu. Strike lalu, alhamdulillah happy. Aku lepas strike lalu. Cambil tau. Habis. Baru lepas bahan lalu First car bahan lalu. Tetek screen sekali set mu. Guys, tetek screen. First car. Nampak lagi ikan ni. Comel air pok air molek ni, molek hidup je ni lajuk. Ui, masuk celah batu. Saup pula duduk jauh. Duduk celah batu jap. Nak ambil saup. Saup ada. Kita ada saup. Masalah tu, duduk celah batu tu ke ikan? Oh. Sedap sini ikan banyak tapi nak ambil bayar. Jap. Aduh. Buat sampai naik pok beg. Masalah berasa tali kena batu tu. Duduk main situ tu. Oh, baru first car bahan lalu. Alhamdulillah hari ni ada video untuk GoPro boleh dekat tu lagi. Tarik lagi. Nak pegang sauk ke nak pegang reel ni? Nak pegang jorang ni? Baiknya mulai ikan pok tu lah. Tak mau naik ni. Okey, dekat dah. Air lari pulak dah. Nak kata dekat bimbang tali 2LB. 2.5 LB. Tali 2.5 LB. Siapa yang belum follow pun boleh follow dulu. Nanti kita belanja banyak lagi video strike. Nak ketak bimbang je. Kita ketak sikit. Jangan putus sudah. Okey. Mari dekat. Kita lalu kat tepi. Okey, kita corner dia sikit. Mari dekat sikit. Kau dekat dah. Kau dekat dah. Oh, gesek batu pula. Oh, tak. Mari. Duk siapa sauk? Sauk pendek enggak? Sauk pendek pula. Sauk panjang tak tahu taman ni dah. Ejah biar naik, Mana ikan? Boleh, jap. Alhamdulillah. Oh. First car habis. Sampai situ first car bahan lalu. Magnet kapur kan? Magnet kapur. Aduh. Kita debur dah mari lewat ada duk ikan Oh, apa first car bahan lalu? Main depan ni sikit hari ni. Dia main kat betul-betul air masuk. Nak ambil bayar main sini batu sini. Tu lah. Ni pun dah sauk pendek. Sauk dak. Molek. Sauk dak berapa nak panjang. Alhamdulillah kapur pertama. Aduh. Tok Jembar kapur, mari sini pun kapur. Alhamdulillah rezeki. Kapur sedap layang. Kapur di mana-mana. Hari tu pergi laut kapur juga main kat Unjang. Oh, bapak kapur tengok ni sekmu. Rezeki apa pergi. Oh, tu lah. Bersama dengan Obi lagi tu Obi. Habis strike dah. Oh, starting bukan strike lalu 500 lalu view. 500 lalu. Okey, 500 orang tengok ni Ejah follow Pok Mu sekali dah. Sebab hari tu siapa khabar itu? Ejah strike dulu baru nak follow. Ni strike dah kan. Oi, dalang ni makan Dalang ni makan. Dia makan dalang guys. Kalau makan dalang ni makna dia betul-betul suka dengan sop plastik ni. Strike lagi guys. Ikan apa ni guys? Alamak, ikan muni. Nama ikan ni ikan muni. Muni ni macam ikan bawah. Oh, beratnya. Besar juga ikan ni. Jangan putus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan putus guys. Ikan ni sedap ke makan ni? Besar lah juga.
Boleh ikan lain pula. Ikan gadang. This is ikan gadang guys. Ikan gadang. 5-6 kaki pun. Ni 5 kaki je. Ikan apa boiling Dia ikan limbu. Nampak ada depan ada ikan boiling ni. Kucing nak. Apa ada ikan boiling ni? Okey lah Sekmo, alhamdulillah. Hari ni ada juga Reki Strike. Walaupun dok banyak tapi ada. Dan terima kasih banyak siapa yang support semua channel Pok Mu ni. Semoga mu rezeki belaka dah. Okey lah, Pok Mu nak tutup dulu video ni dan kita jumpa lagi dalam next video. Okey lah, assalamualaikum. Sekmo.